Pada hari Sabtu yang lalu, sekolah saya telah mengadakan program Sayangi Bumi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran murid tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Semua murid mengambil bahagian dengan penuh semangat. Pada pukul 8 pagi, guru memberikan penerangan tentang cara-cara menjaga kebersihan. Beliau menasihati murid-murid supaya tidak membuang sampah merata-rata. Beliau juga mengajar murid-murid mengasingkan sampah mengikut jenis. Selepas itu, kami bergotong royong membersihkan kawasan sekolah. Ada murid yang menyapu lantai dan ada yang mengutip sampah. Kawasan sekolah menjadi lebih bersih dan kemas. Seterusnya, kami turut menjalankan aktiviti kitar semula. Murid-murid mengumpulkan botol plastik dan kertas terpakai. Aktiviti ini dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar. Kami juga menanam pokok di sekitar sekolah. Guru membantu kami menanam anak pokok dengan betul. Pokok-pokok ini dapat mencantikkan persekitaran sekolah. Program Sayangi Bumi banyak memberikan manfaat kepada kami. Kami belajar bekerjasama dan bertanggungjawab terhadap alam sekitar. Saya berharap program seperti ini dapat diadakan lagi pada masa hadapan.